Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya walana innaka tawwabur rahim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita dikurniakan kekuatan dan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di pertengahan Ramadan Al-Karim, Ramadan yang mulia dan penuh barakah, yang melembutkan lidah, melembutkan hati dan anggota untuk beribadah di satu-satunya bulan yang sangat istimewa, yang khusus buat hubungan kita terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan-bulan sebelum ini kita menunggu-nunggu ketibaannya dan kita telah pun berada di pertengahan. Dan semacam amat terasa Ramadan begitu pantas meninggalkan kita dan menjadi cabaran untuk kita kekal sebagai golongan muhsin, golongan yang berbuat baik kebaikan dan menzahirkan kebaikan tersebut melalui kepribadian yang dibina oleh Madrasah Ramadan. Apapun perasaan kita dengan keadaan kita di Malaysia, kita seharusnya wajib untuk memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana terus diberi peluang istimewa ini untuk menekuni madrasah tarbiyah ruhiyah ini. Kita beruntung dan bertuah dan dapat beramal dengan suasana yang aman, damai dan sejahtera. Kalau nak dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang mengalami ujian besar, khususnya di Gaza, Palestin, yang terus bergelut dengan kehidupan akibat kejujanaan zalim, Zionis dan kejujanaan sekutu-sekutunya. Mereka kekurangan makanan, pakaian, air dan segala kemudahan di bulan-bulan Ramadan ini. Kita bukan sahaja berpeluang mendambakan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang, bahkan kita diberi kesempatan untuk menjalani tata cara dan proses pendidikan dalam atas madrasah Ramadan ini dengan segala nikmat dan kemudahan. Bersyukurlah. Justru kita seharusnya tak punya apa-apa alasan untuk tidak mengukuh dan memperkasakan perisai dan disiplin diri, mengurus keluarga, karya masyarakat, hatta mengurus negara ke arah mengukuhkan jati diri selaras dengan semangat jati diri dan jiwa umat madani sebagaimana yang dipelopori oleh baginda Rasulullah SAW. Madrasah Ramadan ini sepatutnya kita telah meningkatkan kualiti dan jati diri dari segi niat beribadah, memuhsinkan tingkah laku kita dan memperkasakan amalan serta budaya kehidupan kita dengan mengharmonikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bibir-bibir kita yang basah ini terus berselawat ke atas junjungan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita terus menjaga hubungan kita di bulan Ramadan ini dengan rasa hormat sesama insan, sama ada sesama mukmin Muslim. Juga kita seharusnya mengukuhkan keharmonian perpaduan kita dengan saudara-saudara bukan Muslim sebagaimana yang dianjurkan oleh Islam. Ramadan adalah bulan yang menampilkan segala kemuliaan Islam seutuhnya agar menjadi suri teladan dalam kalangan kita yang di Malaysia ini sifatnya majmuk. Dengan amalan ini kita harus mengharapkan di penghujung Ramadan kelak akan terkumpullah seluruh amalan ini bagi mengisi dan melayakkan kita digunakan syurga Ar-Rayyan itu sendiri. Kita juga telah disediakan malam-malam istimewa nuzul Al-Quran yang tak berapa lama lagi dan seterusnya 10 malam terakhir di malam yang kita amat dambakan, iaitu Lailatul Qadar. Datanglah bulan-bulan yang penuh kerahmatan, keampunan dan pelepasan dari api neraka ini merupakan persediaan yang utuh buat kita bagi mendapati cabaran yang mendatang yang sebenarnya lebih besar, sama ada di peringkat diri, di peringkat kerjaya dan rasmi kita, peringkat amanah menanggung tanggungjawab keluarga, komuniti, alam sekitar dan negara serta umat seluruhnya.
Justru sama-samalah kita berdoa agar kita diberi kekuatan untuk istiqamah dan menekuni budaya itqan fil amal, yakni melaksanakan ibadah sepanjang bulan yang mulia ini diterima Allah SWT, mardatillah, diampunkan segala dosa dan meningkatkan ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah bicara kita pagi ini, iaitu saya ingin mengajak sama-sama kita ke arah memperkasakan itqan fil amal yang merupakan teras utama dalam penyempurnaan Ramadan Al-Karim ini. Saudara muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu taala sekalian, sesungguhnya suatu amalan yang memerlukan ikhtiar atau inisiatif yang bersungguh-sungguh. Ikhtiar berprestasi tinggi ini memerlukan kekuatan, tekad dan iktizam untuk kita terus beristiqamah, mengakar dan menyuburkan dan memperkasakan budaya itqan fil amal agar ibadah sepanjang bulan yang mulia ini memperoleh mardatillah, diterima Allah. Lebih jauh dari itu, ia tidak berhenti setelah tamat di bulan Ramadan, tetapi dia sewajibnya ia menjadi landasan yang kukuh dan lancar untuk meneruskan kualiti amalan budaya, bahkan meningkatkan produktiviti dan keberhasilan diri dan negara, dan merupakan suatu penghasilan yang berkualiti, yang mulia, yang diterima oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Hari esok dan seterusnya merupakan hari yang lebih baik dari apa yang kita lalui di bulan ini. Hari mendatang lebih realistik sebenarnya. Cabarannya kerana kita berhadapan dengan syaitan yang tidak lagi dibelenggu, manusia yang lebih agresif, suasana perkitaran yang kembali normal, dan perubahan demi perubahan yang semakin dinamik. Sesungguhnya ibadah di bulan Ramadan ini merupakan hubungan yang amat kudus antara hamba dan Khalik, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bahasa Inggeris kita katakan the heart or soul that is educated, nurtured and enlightened with such awareness will reach muraqabah fillah, yakni closely to Allah Subhanahu Wa Taala, which is the feeling that the person is always under the supervision of Allah. Jadi menampilkan sifat muttaqin taqwa ini dengan kualiti mahmudah yang tinggi dan menolak sifat-sifat mazmumah. Kita semua tentu sudah memahami bahawa 3 bekalan utama dalam mengisi kesempurnaan Ramadan adalah amat perlu dijadikan sebagai perisai kesiapsiagaan kita untuk berasaskan maqasid atau objektif Madrasah Ramadan Al-Karim ini. Pertamanya barangkali kita ulangi sedikit, iaitu mengenai keperluan ilmu itu. Ibadah umat Islam perlu memiliki ilmu agar ibadah yang dilaksanakan betul, benar dan diterima. Ilmu merupakan prasyarat utama dalam menentukan kita menjalani setiap rukun sama ada untuk memastikan dia sah atau batal, sempurna atau makruh dan sesuatu yang kita amalkan. Dengan ilmu ini tentu kita akan dapat mendorong dan menekuni amal dengan sempurna. Keupayaan dan kualiti ilmu adalah umpama air yang mengalir ke lembah-lembah yang mulia yang sentiasa menyuburkan setiap laluannya. Saya fikir aspek ini telah begitu banyak dibicarakan dan tak perlulah kita perpanjangkan. Dan semoga ilmu menjadi kubu kuat pertahanan yang kukuh dalam kehidupan amalan kita. Man abadallahu yang bighairil ilmi kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerosakan daripada mendatangkan kebaikan. Kedua, barangkali kita ulangi sedikit mengenai dengan memperbanyakkan taubat. Sebelum masuk Ramadan, kita dianjurkan perbanyak taubat, yakni beristighfar, memohon keampunan Allah SWT. Manakala bulan Ramadan ni, maka sepatutnya kita yang maghfirah ini, kita perlu meningkat dan memperkasakan permohonan keampunan kepada Allah SWT, dan keburukan dan perbuatan dosa dahulu hendaklah kita tinggalkan dan diganti dengan amal dan kebaikan di bulan Ramadan. Untuk itu kita tentukan, kita dianjurkan menghindari segala perbuatan dosa. Pertama, menyesali perbuatan dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukan pada masa akan datang. Jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka kita perlu menyelesaikannya, sama ada dengan harta atau marah diri, memohon maaf dan perbanyakkan doa untuk meminta segala ampun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saja kita memohon ampunilah kesalahanku, kejahilanku, sikapku
yang melampaui batas dalam urusanku, dan sekali yang engkau telah mengetahui hal itu dariku. Ya Allah, ampunilah dosa kami, kesalahan yang kami perbuat, sama ada bersungguh-sungguh ataupun ataupun tidak. Dan ampunlah kesalahan kami yang tidak sengaja maupun disengajakan. Dan ampunlah segala kesalahan yang dilakukan, yang kami lakukan, ya Allah. Itulah antara perkara-perkara penting, iaitu bertaubat ini bukan sahaja dengan Allah SWT tetapi sesama manusia. Ketiga, barangkali yang penting ialah kita memohon kemudahan dari Allah SWT. Sebagai makhluk yang lemah, kita adalah banyak munajat kepada Allah SWT agar dipermudahkan untuk kita menjalani Ramadan ini. Sama ada ibadah di siang hari maupun kita gandakan amalan kita di malam hari. Tilawah Al-Quran, bersedekah, berinfak dan melakukan segala yang ma'ruf. Barangkali doa yang kita panjatkan untuk memohon kepada Allah Ta'ala adalah Allahumma la sahal illa ma qad wa ja'altahu sahlan wa anta taj'al qarna idza syi'ta sahlan. Ini maksudnya, ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan sebagai kemudahan, dan engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar itu jika kamu kendaki dengan kemudahan. Ini hadis Rasulullah SAW dari Ibn Hibban, ya. Ya Allah, aku memohon padamu agar melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Ya. Jadi itulah sebenarnya yang kita kendaki, ilmu, taubah dan memohon kemudahan, insya-Allah. Nyatalah dari segi para muslimin muslimat yang dimuliakan, nyatalah nilai tekun, nilai itqan, melakukan segala sedaya upaya yang disebut sebagai itqan fil abad ini merupakan prinsip yang menekankan kepada akhlak dan amalan soleh. Setiap manusia perlu bersungguh-sungguh dan memberikan komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas. Ini akan melahirkan kualiti amalan duniawi dan ukhrawi yang baik dan cemerlang, gemilang dan barangkali terbilang. Itu yang biasa diulang-ulang, ya. Ia juga melibatkan keikhlasan, satu kualiti amalan yang akan menyelamatkan manusia di dunia dan akhirat. Ya. Kita masih perlu ingat lagi tentang hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan ay yutqinah. Maksudnya, sesungguhnya Allah azza wa jalla kasih apabila seorang daripada kamu melakukan satu amalan dan hendaklah secara itqan, iaitu sedaya upaya tekun, baik, sempurna dan teliti. Jadi hadis dari Imam Bahaqi dan Syu'ab al-Iman ini mengingatkan kita bahawa itqan dan beramal menyempurnakan atau melaksanakan satu tuntutan daripada seseorang sebagai dia dikendaki tanpa dikurangi sedikit pun, dengan sesempurnanya mungkin, agar tidak terlewat maknanya daripada apa yang sepatut kita lakukan, menepati waktu, bersungguh-sungguh dan melakukannya secara istiqamah. Inilah merupakan salah satu wasilah dalam ibadah untuk mendapat ganjaran Allah SWT. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah ya Muhammad, beramallah kamu agar segala yang diperintahkan, maka Allah dan Rasul serta orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Walakin Allah yuhibbu minal amili idza amilan ay yuhsin. Ini sifat muhsin yang kita tekankan tadi, iaitu Allah amat kasih kepada pekerja yang melakukan satu amalan. Apabila dia melakukan satu amalan, hendaklah dilakukan dengan baik, ya? Al-muhsin. Jadi pemerkasaan itqan ini sangat penting. Antaranya yang penting ialah kita ulang tadi, itu sifat tekun, ya? Sifat tekun dalam melaksanakan suatu amalan atau pekerjaan yang menjadi wasilah, atau jalan atau laluan untuk mendapat pahala dan ganjaran dari Allah SWT. Kedua, Allah SWT kasih kepada orang yang tekun dan bersungguh melakukan pekerjaannya, sebagaimana yang kita bacakan hadis yang telah dinyatakan tadi. Ketiga, barangkali tekun dalam memudahkan urusan orang lain. Ini satu perkara yang penting. Kita bukan saja menguruskan untuk orang diri sendiri, tapi menguruskan memudahkan urusan lain dan mengelakkan orang lain rasa kecewa dengan apa yang kita cuba lakukan. Jadi yang keempat, barangkali kita dapat membezakan antara orang yang betul-betul berusaha
dengan orang-orang yang sambil lewa sambil bekerja. Ini perkara-perkara. Ada orang yang nampak macam sungguh-sungguh tapi sebenarnya lewa, lalai. Dan yang paling penting juga ialah setiap nilai itqan itu ada nilai tambahnya, yang ini keberkatan. Bila sebut keberkatan ini, ia sudah dikaitkan dengan satu proses yang dilakukan tumbuh dan subur dan terus berkembang. Jadi mana ada barakah, ada muhsin, ada barakah, dan kita sentiasa ingat nilai barakah itu subur dan penghasilan kerja yang amat tinggi, Jadi jelaslah nilai itqan dalam Ramadan ini juga memberi maksud yang sama, iaitu sentiasa menjadikan ketulangan sebagai penanda aras atau kayu ukur yang tinggi. Nilai itqan banyak menyaksikan sebahagian pemacu berkembang berluas peradaban dan tamadun. Jadi kalau kita sentiasa ingat, kita amat bertuah kerana memiliki yang amat berhormat pada menteri kita kini yang sentiasa menekankan prinsip itqan fil amal itu, setiap kali. Jadi kerja bersungguh, dengan komitmen membina negara, membina tamadun yang memberikan hasil kerja yang tinggi dan menjadikan suatu tuntutan kepada orang-orang yang beriman khususnya. Apa juga ibadah seperti puasa dan segala bulan Ramadan satu proses untuk meninggikan piawaian. Jadi sebab itu ia banyak diberikan sebagai setiap usaha yang dilakukan memberikan kebaikan dan memerlukan, ia dijanjikan dengan ganjaran yang bersifat berlipat ganda di bulan Mardhatilah ini. Jadi seorang yang Muslim itu kita kena ingatlah prinsip dalam surah Al-Zariyat ayat 56 yang mengatakan wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'buduni. Jadi kena ingatlah bahawa Allah tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menyembah aku. Itu antara ciri-ciri penting. Jadi berdasarkan ayat ini, kita harus dapat rangkumkan seluruh aspek kehidupan kita, perdagangan kita, mata kita, lidah kita, tingkah laku kita dan amal ma'ruf, dan juga meninggalkan kemungkaran sama ada perbuatan-perbuatan dan gerak hati kita. Kerana puasa ni sebenarnya sangat ditentukan oleh kekuatan hati, sebenarnya. Dan yang penting, hati ini perlu menjurus kepada mencari keridhaan Allah Subhanahu Taala. Oleh itu, apa yang kita miliki sebagai seorang Muslim, kita harus mempunyai sifat ihsan, itqan, dan kita yakin bahawa ia merupakan satu usaha untuk menjadikan satu ciri kebangkitan dalam sebagai nahdah umat Madani ini. Saya tekankan prinsip nahdah umat Madani ini adalah satu kebangkitan umat. Kita perlukan sekarang dan jadikan Ramadan ini satu titik tolak yang permulaan yang sangat penting bagi kita mengarahkan kepada masa depan yang lebih cemerlang, diri dan juga seluruhnya. Jadi kita harus ingat kunci kepada ketelangan ini ialah merentas seluruhnya, sama ada diri kita sebagai individu, sebagai pejabat awam, petugas NGO, korporat, orang awam dan lain-lain. Dan kita lakukan secara serius dan bukan main-main. Konsep itqan dalam kejayaan ini dapat dilihat melalui kehidupan Rasulullah SAW dan semua hal. Contoh terbaik Rasulullah SAW sendiri dan para pejuang-pejuang dan para pendukung politik Islam yang lalu dan juga yang kini. Jadi kita harus ingat bahawa meskipun Islam tidaklah begitu berkata menafikan tentang kebolehan manusia, tetapi yang digalakkan walaupun apa kebolehan kita dituntut tekun dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan janganlah ia menjadi Ramadan ini sebagai batu penghalang atau membuat kita lalai melaksanakan ibadah yang patut kita lakukan. Jadi sifat-sifat ubudiyah, sifat-sifat mas'uliyah, iaitu sifat yang berkaitan dengan ubudiyah itu kita tetapkan perbuatan pekerjaan hendaklah diselari dengan syariat Islam yang syariat itu Allah. Mas'uliyah itu berkaitan dengan integriti dan tanggungjawab. Dan setiap sifat mas'uliyah itu
ada kaitan dengan hubungan dosa dan pahala. Dan kita harus mengadili, dan setiap yang kita lakukan dia akan diadili, merupakan satu nilai atau mizan pertimbangan. Al-mizan itu, prinsip al-mizan, di mana segala amalan kita seluruhnya ditimbang dalam takar atau acak timbangan yang paling sempurna oleh Allah Ta'ala. Jadi kita ingat-ingat bahawa sebenarnya Dr. Mizairi menekankan, walaupun di bulan Ramadan di syaitan dibelenggu, kita masih lagu perlu menghindari kemungkaran serta kemaksiatan, kerana nafsu amaratul bisu itu pada diri manusia tetap cenderung kepada keburukan. Jadi kita ingat, walaupun dibelenggu Allah, syaitan dibelenggu, iblis dibelenggu, tetapi apa yang perlu kita lakukan bahawa nilai keburukan tetap masih cenderung dilakukan oleh manusia. Dan justru itu dalam bulan, untuk memastikan bulan Ramadan ini nilai memiliki kualiti amalan yang baik, maka barangkali telah diulangi beberapa kali tentang pentingnya istiqamah dalam membaca Al-Quran, melakukan solat tarawih, solat sunat, dan juga bersedekah, dan saling maafan, muhasabah diri, menampilkan nilai ketakwaan, menyantuni amanah yang digalas sama ada sebagai insan biasa, sebagai pemimpin, penjawat awam, peniaga, maupun kita barangkali yang sudah berusia ni sebagai atuk, opah, ibu bapa, anak-anak dan cucu itu. Jadi teruskanlah pekerjaan perniagaan dan apa amalan kita dengan niat memperolehi ganjaran yang terbaik, dan dengan dilakukan dengan penuh integriti dan accountability. Jadi barangkali secara praktikal dia kita lihat barangkali di bulan-bulan cabaran ini, yang paling penting ialah untuk tidak menjejaskan kualiti integriti dan accountability yang dikaitkan dengan itqan ini. Maka antara yang saya nak cadangkanlah supaya kita terus menjaga diri kita daripada pengaruh-pengaruh media sosial yang dianggap sebagai pencuri di bulan Ramadan ini, yang dianggap sebagai pencuri yang berbahaya, dan yang boleh membinasakan puasa kita, mengurangkan dengan perkongsian hantaran. Sekarang mulut tak bercakap, tetapi tangan-tangan yang bekerja, dan kita lakukan secara terus-menerus tanpa rasa insaf untuk mengubah perubahan menggunakan media sosial tanpa faedah ini. Sekiranya ada maklumat yang betul dan sahih, yang betul kita tak hantar, tapi maklumat yang gosip, yang sensasi, yang tidak betul dijadikan satu kebiasaan. Jadi kita hendaklah sebenarnya membiasakan yang betul. Itu yang paling penting, bukan melakukan yang terbiasa. Yang kedua, kadang-kadang penting juga kita ingat tentang pasar Ramadan ini. Cabaran besar dia, barangkali kita lihat, dan sekarang lebih popular ada pula pasaran bazar online lagi. Dan kita tahu itu pun satu perkara yang tak dapat dikawal. Akhirnya makanan yang dibeli itu tak dimakan pun sebenarnya, membazir dan sebagainya. Kemudian berjaga malam, banyak khususnya orang-orang muda lah, berjaga malam dia sangat penting lah. Dia pencuri yang begitu berharga sebenarnya. Dia tak buat apa-apa pun, dia jadi, tapi tahajud pun tak dilakukan, ibadah yang lain tapi berjaga malam tanpa tujuan. Ini satu perkara yang penting. Kemudian wanita-wanita di dapur pun sangat penting jugalah, pada dia menjaga, janganlah buang masa yang terlalu lama untuk berada di dapur. Dan akhirnya yang kita lihat berlakunya pembaziran. Dan begitu juga dengan perbualan telefon dan sebagainya, chit-chat dan sebagainya, dan kita harus highlight. Dan yang lebih penting juga, bulan Ramadan ini seharusnya menghapuskan sifat bakhil kita untuk bersedekah, dan kita juga sepatutnya lah mengisi tabung-tabung surau masjid dan juga infak yang lain di bulan Ramadan ini. Dan yang penting juga ialah kita kena peliharakan satu perkara, iaitu kita hendaklah melakukan perkara-perkara secara bersunyi-sunyian dengan Allah Ta'ala, maknanya dia mendekati Allah Ta'ala dengan zikrullah. Dan inilah merupakan satu perkara yang penting untuk mengelakkan kita menjadi pencuri di bulan Ramadan ini. Semoga Allah mentaufikkan kita untuk memetik buah-buah segera
Ramadan Karim ini dengan melakukan apa yang dicintai dan diredai dia. Sebagai penutup akhir kalam, suka saya simpulkan bahawa sesungguhnya kita dituntut berpegang pada teras ikhsan atau tekun bersungguh sedaya mungkin dalam setiap perkara yang kita lakukan. Sesuai dengan firman Allah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semua salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam. Semoga Allah menggolongkan kita dalam kalangan hamba-hamba yang ikhlas dan tekun dan setiap perkara yang dilakukan sebagai orang beriman. Dan kita perlu menyambut kehadiran melalui bulan Ramadan ini dengan penuh gembira, penuh syukur, penuh rasa kudus dengan kelebihan-kelebihan yang bulan Ramadan yang ditawarkan oleh Allah SWT. Allah anugerahkan malam Lailatul Qadar yang baik dari 1000 bulan. Allah gandakan pahala amalan pada bulan Ramadan. Pahala berbuat kebaikan Allah gandakan yang tidak diketahui secara pasti, ya. Hanya disebut antara 10 hingga 700 kali ganda, dan semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim menjelaskan bahawa ketika bulan Ramadan maka dibukakan pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka, dan kemudian syaitan akan dilebelenggu. Ini menjelaskan bahawa bulan Ramadan peluang umat Islam berpoleh pahala amat terbuka luas. Semoga dengan sedikit perkongsian ini dapatlah kita melahirkan lebih ramai umat Islam yang mempunyai sifat ihsan dan menjurus kepada mizan yang terbaik dalam pekerjaan dengan nawaitu setiap urusan sebagai ibadah. Apabila kedua sifat ini ihsan ini tertanam dalam diri kita, insya-Allah hasil tuainya di akhirat kelak akan menjadi suatu yang sangat tinggi nilainya. Sekian, jazakallahu khairan katsira. Ramadan Karim. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini jalan juang mulia, mendukung misi khairah ummah. Di sini kita semaikan bersama, memartabat karomah insaniyah. Citra madani kita sebarkan dengan hormat dan penuh ihsan. Berpadulah dan luruskan iltizam demi sebuah nilai kesejahteraan. Ayo kita wahai pejuang sekalian, susun langkah menuju kejayaan. Bangkitlah jiwa teguh semangat, demi dakwah luruskan keazaman. Nada demi Islam, seia segala teruslah berjuang. Dakwah disebar negara gemilang, Islam dijulang umat cemerlang. Sebarkan dengan hormat dan penuh ihsan. Berpadulah dan luruskan iltizam demi sebuah nilai kesejahteraan. Ayo kita wahai pejuang sekalian, susun langkah menuju kejayaan. Bangkitlah jiwa teguh semangat, demi dakwah luruskan keazaman. Demi Islam, seia sekata teruslah berjuang. Dakwah disebar negara gemilang, Islam dijulang umat cemerlang. Nada demi Islam, seia sekata teruslah berjuang. Dakwah disebar negara gemilang, Islam dijulang umat cemerlang. Islam dijulang umat cemerlang.